Kalau anda dah tengok video tempoh pembesaran ikan kaloi, ni saya nak bawakan cara untuk kurangkan kos untuk ternakan ikan kaloi. Seperti anda maklum, ikan kaloi ni membesar sangat perlahan. Jadi tempoh untuk daripada benih ke jualan tu panjang. Jadi salah satu cara untuk kurangkan kos adalah pertama, cari makanan yang percuma. Tu anda kena ingat, cari makanan percuma. Air dia pun ni percuma. Ini air hujan tapi ada juga kadang-kadang saya gunakan air pipe. Tapi tak selalulah. Kebiasaan saya akan guna air hujan. Ikan kaloi saya ni banyak Ni yang kat depan je. Ada tempat lain juga. Ni yang ada filter. Ada satu tempat tu dia tak ada filter. Tu dia jauh sikit daripada kawasan yang ada elektrik ni. Jadi kalau makanan percuma, anda boleh tengok video saya yang lain. Macam-macam saya bagi makan. Kalau ada saya bagi makan terus. Terutama macam azola ke kan, pisang ke, itu memang saya kalau ada terus bagi makan lah. Tapi azola sekarang dah habis. Jadi kita pergi ke sumber. Ni sumber sayur yang telah di reject. Ni sayur reject, ambil kat pasar. Ni ayah saya selalu ambil sebab nak bagi makan dekat ayam. Dalam masa yang sama saya ambil jugalah sikit. Asingkan mana yang nampak segar tu, asingkan, basuh, bagi makan kat ikan kaloi. Itu salah satu cara lah nak kurangkan kos perbelanjaan. Pellet terpaksa juga beli sebab dia makanan uji. Tapi kalau boleh kita nak kurangkan, kita kurangkan kos sebab tempoh pembesaran ikan kaloi ni panjang. Lepas kita asingkan yang segar tu, sayurnya sawi tak banyak sawinya sikit je, tauge banyak. Tauge memang saya letak je tauge ni. Kalau hari ni tak habis, esok boleh dia makan lagi ni. Letak je. Memang saya letak banyak. Ni ada sama letak tauge juga. Hari ni tak habis, esok dia habiskan. Sekejap lagi masukkan. Nanti panjang pula video ni kan. Ni aja kita masukkan, campur tauge je dulu. Hari ni tak habis, esok dia habiskan. Okey